Musim cuti sekolah dah nak tiba. Selalunya cuti sekolah kan orang kahwin dan sebagainya. Nak bagi barang apa ya? Tak tahu ya. Bajet macam bolehlah tahan ya. Maklumlah orang tu orang kata orang yang istimewa juga. Kalau kawan-kawan bolehlah bagi 20-30 ringgit kan barang. Tapi dia macam seorang insan istimewa gitu. Jadi pakcik nak kenalkan ni treasure box. Nama dia Treasure ni harta karun tau. Nama dia harta karun. Tulisan terbalik lah. Biasalah kan rakam ya. Jadi kotak dia agak besar. Kalau korang bagi hadiah, tak perlu lagi nak balut-balut dah. Korang hanya bawa je. Ni dia tempat pegang ni. Bawa. Letak ribbon kat sini. Ni selotip. Kalau nak selotip lah. Tapi kalau nak ribbon semua pun boleh. Yang ini. Jadi yang ini memang recommend untuk korang yang nak bawa hadiah untuk hari perkahwinan, hari istimewa, hari jadi, hari apa sajalah. Jadi pakcik nak buka apa dalam dia. Mesti korang suspend kan. Ni pakcik bagi tahu untuk yang suka kepada ni. Tengok, bila buka pun lawa. Nampak warna pink dengan warna biru. Nampak bila terbuka. Pakcik tunjuk dekat korang. Nampak. Apa dia? Macam ni kat dalam ni. Ni ada. So dia ada kertas sekali kat sini. Dia bagi tahulah apa barang-barang yang korang akan dapat. Ni dia. Yang ni. Nampak? Dah ada tulis dah. 10 barang semua. Termasuk gift box lah. So ada 9 set barang. Okay. Kita cuba ya. Keluarkan satu persatu ya. Alright. 9 barang bermula dengan One Touch Topo Junior 600 ml. Dipersilakan untuk keluar. Dah One Touch ni. Ni dia. 2 pieces. 2 pieces. 600 ml. Okay. Seterusnya, Modela Made Oval 2 pieces 1.1 liter. Ni dia oval. Jangan cakap tak ada pula dia punya apa nama? Dia punya tutup dia. Nanti pakcik yang kena. Ada tutup dia kat bawah ni. Dia tersembunyi sikit. Tutup warna purple 2 pieces. Nampak? 2 pieces. Oval ini 1.1 liter. Agak besar juga, panjang macam ni. 1.1 liter. Seterusnya ditampilkan Modela Made Square 1 pieces 2.6 liter. Dipersilakan. Nampak? Besar punya ni. Ni besar. Ni Ni. Besar. Dapat 1 biji. Besar. Puas hati ni besarnya. Ini 2.6 liter ya. Seterusnya, Eco Bottle 1.0 liter. 1 liter lah kan. Eco Bottle 1 liter. Warna purple. Yang cukup menarik. Nampak? Eco Bottle 1 liter. Alright. Seterusnya, Eco Bottle lagi yang berisi padu 500 ml. Wah, 500 ml korang. Eco Bottle 500 ml. Lawanya. Biru turquoise gitu. Seterusnya, Freezer Made Medium 2 pieces 550 ml. 550 ml. Ya, inilah mungkinnya. Sekejap ya, nak tengok dulu. Ni dia. Freezer Made Medium. Ini medium. Medium maksudnya panjang lah. Ya, 550 ml. Kalau korang ada isi macam isi apa? Udang ke apa ke, letak kat sini. Freezer Made ni khas untuk freezer je. Kalau korang letak di dalam ni, letak dalam freezer, senang nak defrost. Tapi tidaklah. Orang kata keluar dia cair, ambil masa jugalah. Dia 2 pieces ya. 2 pieces untuk 550 ml. Okey. Seterusnya, hadirin hadirat, Freezer Made Small Tool 650 ml. Ini dia. Warna purple, cover dia memang menarik. 2 pieces. Besar isi padu dia 650 ml. Nampak? Baiklah hadirin hadirat sekalian, kita sampai ke barang ke-8. Dia ada 8 je. Satu gift box, satu lagi yang ni, kertas sheet ni. Composition sheet.
Dia 8 set je tapi banyak betul. Yang terakhir tuan-tuan dan puan, berikan tepukan kepada Snowflake Square Round 4 pieces 800 ml. Nampak 800 ml. Nampak besar tebal macam ni, nampak 800 ml. Memang terbaik. Ini snow. Kenapa snow? Sebab dia ada corak-corak salji itu. Saat ku merindukan dirimu, jiwa meronta kau ku dambar. Itu dia. Sonata musim salju gitu. Jadi semua ini korang dapat dah, tak ada dah. Habis dah, kosong dah ni. 8 jenis semua. Termasuk kotak. Termasuk ni 10 lah. Tapi 8 jenis item. 8 item. Pakcik ulang sekali lagi. Mana tahu yang baru masuk. Baru tengok-tengok Ricky-Ricky. Ricky Martin gitu. Alright. Kita tampilkan daripada bawah. Snowflake Square Round. Seterusnya Freezer Mate Small 2. Seterusnya Freezer Mate Medium 1. Seterusnya Eco Bottle 500 ml. Dan juga Eco Bottle 1 liter. Ditampilkan juga sebesar alam Modular Mate Square 2 2.6 liter. Dan juga rakan sebayanya Modular Mate Oval 2 1.1 liter. Dan yang terakhir, berikan tepukan One Touch Topper Junior 600 ml. Ya Allah, banyak ni barang ni. Banyak betul barangnya. Memang orang kata apa, berbaloi-baloi korang. Sampai muka pakcik pun tak nampak ni. Korang mesti rindu kan nak tengok penjual dia macam mana, handsome tak handsome. Tak berapa nak ni sangat lah. Sebab janggut Misa Serabai nak buat trend Osaka tu. Macam tu. Okay, apa-apa pun korang. Pakcik ni tak banyak pun ni. Dalam 15 set sahaja. Treasure box. Memang siap kotak sekali. Terbaik kotak pelawar untuk korang berbaloi-baloi. Apa lagi? Pergi dekat bio tu, ada link tu. Korang klik je situ. Jumpa pakcik. Salam perkenalan dari pakcik. Pakcik Tupperware. #pakcik Tupperware.